Simpan emas 1 kilogram ni ada dividen ke? Jadi tuan-puan kena tengok video ni sampai habis dan faham betul-betul supaya tak buat silap. Dan jangan lupa save video ni untuk rujukan akan datang. Pertama sekali, emas tidak ada dividen. Tuan-puan jangan terpedaya dengan skamer dekat luar sana yang janji kononnya simpan emas boleh dapat pulangan bulanan. Itu semua tipu. Emas tak bagi dividen macam MSB, tabung haji ataupun saham. Sebenarnya keuntungan daripada kenaikan emas ni datang daripada kenaikan harga emas itu sendiri. Berat emas tidak akan bertambah, tapi nilainya yang meningkat. Contohnya kalau dulu 1 kilogram ni berharga RM150,000. Tapi pada hari ini tuan-puan, tahun 2025, harga 1 kilogram ni mencecah RM600,000. Nampak tak beza dia? Walaupun berat emas tu tetap sama 1 kilogram, tapi harga dia meningkat berlipat kali ganda. Itulah keuntungan sebenar dalam simpanan emas. Kita tak dapat dividen bulanan, tapi kita dapat nilai kekayaan yang meningkat dari masa ke semasa. Ingat ya tuan-puan, emas bukan pelaburan yang bagi dividen. Emas adalah alat simpanan kekayaan jangka masa panjang yang melindungi nilai duit kita daripada dimakan oleh inflasi. Jadi, kalau ada kawan-kawan ataupun mana-mana pihak yang tawarkan dividen emas, cepat-cepat lari jauh-jauh, okey? Kalau tuan-puan nak belajar simpan emas dengan ilmu yang betul dan patuh syariah, boleh tekan link di bio saya ataupun boleh refer pin video saya untuk buka akaun Masgate Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!